Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Wa'din Nurul Salihuddin. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Abang Amin. Hobi saya adalah membaca buku. Saya gemar membaca kisah seram. Jadi, hari ini saya nak membicarakan sebuah buku kegemaran saya. Buku ini adalah salah satu koleksi sudut bacaan dalam kelas kami. Saya rasa sangat bertuah kerana ada sudut bacaan di dalam kelas. Sudut ini memberi ruang untuk saya membaca buku bersama rakan-rakan. Buku ini bertajuk Himpunan Cerita-Cerita Seram Hantu Pocong. Ditulis oleh Ni Amirul Mukmin Ni Amin dan diterbitkan oleh Hasrat Muni. Buku ini mengandungi 46 muka surat. Jom saya ceritakan secara ringkas sinopsis buku ini. Mengisahkan seorang remaja yang bernama Jali, anak saudara kepada guru mengaji di kampung. Jali suka bercerita kisah seram kepada budak kampung yang balik dari kelas mengaji. Antara kisah yang diceritakan ialah cerita hantu pocong. Aiman, seorang murid mengaji yang selalu mendengar cerita Jali. Aiman selepas mendengar kisah hantu pocong terus jadi penakut dan tidak mau keluar malam untuk mengaji. Selepas bercerita tentang hantu pocong, pada satu malam Jali pengsan gara-gara diganggu oleh hantu pocong. Jali diganggu semasa dia berjalan di kampung pada waktu malam. Selain pingsan, Jali juga cedera dan bengkak di mukanya akibat terjatuh. Penduduk kampung menyiasat adakah hantu pocong di kampung mereka. Tidak pernah ada hantu pocong di kampung mereka. Ada kes hantu seperti ini. Setelah disiasat, rupanya hantu pocong itu adalah kerja-kerja budak nakal. Budak-budak nakal mengenakan topeng dan memakai kain putih dengan tujuan menakutkan penduduk kampung. Ketua kampung menasihatkan semua penduduk kampung agar berhenti untuk rasa takut, sebab hantu pocong itu tidak wujud. Kumpulan budak nakal itu pula dihukum dan dinasihatkan supaya tidak mengulangi perbuatan mereka. Aiman dan rakan-rakannya pula tidak takut lagi untuk keluar mengaji pada waktu malam. Apa yang saya belajar daripada kisah ini tentang kewujudan hantu dan perasaan takut. Rasa takut itu boleh, tetapi janganlah keterlaluan sehingga memesan akidah kita. Janganlah kita terlalu percaya adanya hantu sehingga kita takut dan hilang semangat untuk melakukan segala kerja. Sekian bicara buku daripada saya. Terima kasih.